Faktor Pakatan British-Belanda menamatkan pertikaian British dan Belanda di Singapura. Itu yang pertama. British memajukan Singapura dalam masa yang singkat, bertekad pertahankan Singapura, yakin Singapura jadi pelabuhan bebas dan pangkalan tentera paling penting di alam Melayu. Untuk Belanda pula, mendakwa Singapura ada di bawah lingkungan pengaruhnya, menuntut British untuk undur daripada Singapura, bimbang kemajuan Singapura jejaskan perdagangan di Betawi, pelabuhan utama Belanda. Yang kedua, dasar persahabatan British dan Belanda di Eropah. Kedudukan Belanda dekat dengan Britain. Belanda kena baik dengan British yang jaga jajahan Belanda di timur semasa Perang Napoleon. Yang ketiga, penyelesaian untuk perdamaian. Belanda British nak elakkan perang yang pernah jadi masa abad 17-18. Belanda tak nak terbeban dengan masalah kewangan yang semakin lemah lepas Perang Napoleon. Penyelesaian perlu dilakukan melalui rundingan ke arah perdamaian.